semua. Okey, hari ni saya ada dekat Jeram. Okey, saya nak review rumah yang ada dekat belakang saya sekarang ni. Okey, rumah ini bukaan dia adalah 20 kali 38, lebih kurang 718 kaki persegi. Dia ada 3 bilik dan juga 2 bilik air. Okey, jom kita masuk. Okey, dekat bahagian depan ni ini adalah teras. Untuk teras ni ukuran dia adalah 5 kali 10 kaki. Okey. Assalamualaikum. Alright, ini adalah ruang tamu. Okey, untuk ruangan ini ukuran dia adalah 10 kaki kali 20 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik yang pertama. Okey, ini adalah master bedroom ataupun bilik yang pertama. Untuk bilik ini dia adalah 10 kaki kali 10 kaki. Okey, dekat dalam bilik ni kita ada tandas. Okey, untuk tandas ni ukuran dia adalah 4 kaki kali 6 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 2. Jom. Okey, ini adalah bilik nombor 2. Ukuran dia sama juga, 10 kaki kali 10 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 3. Okey, untuk ruangan ni juga ukuran dia adalah 10 kaki kali 10 kaki. Okey, kita dah sampai dekat area dapur. Okey, ni adalah area dapur. Sama juga ukuran dia adalah 10 kaki kali 10 kaki. Okey, kita ada table top kat sini adalah 10 kaki. Dekat bahagian sini kita ada laundry area. Dan dekat dapur kita ada satu lagi tandas. Okey, untuk tandas ni agak besar sikit daripada yang tadi. Okey, ukuran dia adalah 4 kaki kali 7 kaki. Okey, Assalamualaikum. Baiklah, sekarang ni saya ada dekat Kampung Bukit Hijau. So, sebelah saya ni adalah owner kepada rumah yang ada kat belakang kita orang sekarang ni. Okey, Puan boleh perkenalkan diri? Nama saya Puan Sherry. Saya melihat daripada FB 2M Homes untuk bina rumah. Saya tertarik dengan dia orang punya promotion. Sebelum ni saya banyak cuba mencari di tempat-tempat lain lah kan. Kemudian selepas tu saya tengok yang tawaran daripada 2M Homes ni agak menarik. So saya berbincang dengan anak. Saya terus ke office. Buat saya buat banyak pencarian lah, nak tengok ini dan cuba survey-survey apa yang ni semua. Daripada apa yang saya dapat tu menarik, saya bersetuju untuk bina rumah di sini dengan tanah saya di sinilah. Saya bermula daripada bulan, kalau tak salah saya, bulan Julai. Betul. Di luar jangkaan saya, rumah ni disiapkan awal daripada apa yang dijanjikan. Okey, sepanjang pembinaan ni macam mana proses perbincangan Puan dengan kami? Semuanya okey, senang berkomunikasi dan pihak pemaju yang buat rumah saya ni senang berbincang. Apa yang saya nak, apa yang saya minta, semuanya okey, dia orang setuju. Bila apa yang tak betul bagi saya minta diperbetulkan, mudah kan, dengan mudah dia orang okey, dia orang bersetuju. Okey, rumah dekat belakang kita sekarang ni dah siap ni. Apa perasaan Puan? Saya rasa happy sangat. Semua cucu anak-anak pun kata cantik, semua ada jiran-jiran pun tengok cantik. Dia orang pun kata rumah ni memang nampak cantik. Lepas tu dengan dia punya design, dengan dia punya harga yang agak, saya rasa saya berpuas hatilah. Okey, baiklah. Itu komen daripada tuan rumah. Okey, macam mana dengan anda? Okey, baiklah. Itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Jumpa lagi di next video. Okey, kepada anda yang masih tercari-cari kontraktor anda, bolehlah hubungi kami ataupun cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Jumpa lagi.